Dia boleh break, dia boleh ambil phone dia main. Dia nak cakap phone ke apa? Tengah ni. Oh, dia menjerit pula dah. Oh, good morning guys. Kita nak pergi breakfast dulu. Hujan lebat guys. Yeah, good morning. Okay, thank you. Okay. Can lah? Yeah. Okay, thank you. Kita dah sampai tempat breakfast kita guys. Sejuk guys ni. Okay guys, lepas buat tengok makanan kita, jemput makan guys. Jangan lupa subscribe. Kita dah habis makan. Allah, hujan, lepas tu kabus. Allahu Akbar. Kemana kita nak pergi ni? Kabus yang sangat tebal. Masya Allah. Hujan. Allahu Akbar. Oi, tebal ya. Kita nak bergerak ke Fancy Pan dan juga Glass Bridge, yang mana tempat-tempat atas gunung memang tak berbaloi guys sebab kabus yang sangat tebal. Cuaca di sini hujan dan kabus sangat tebal. Kita tak boleh pergi ke gunung-gunung lagi guys. Kita jalan-jalan kawasan sini dulu guys. Stay tune. Lepas kita dah cakap Vietnam, lepas tu kita kena getah guys. Dia duduk pasar saya beli. Dia pasar kita beli, dia ikut kat beli, dia nak peluk saya. Saya kata okey, saya ambil satu. Macam ni punya bahaya, kita tak boleh cakap. Satu tips untuk semua, bila hampa sampai kat Vietnam bila orang mai cakap dengan hampa kena buat macam ni. No. Hampa kena cakap macam tu lah. Sebab kalau hampa cakap my name is whatever, hampa akan habis. Dia terus dia boleh attack. Kabus, hujan. Yang ni lah orang panggil hujan. Tak apa guys, kita tunggu lagi. Harap sekejap lagi dah tak hujan, kabus dah hilang. Kita akan pergi ke Fancy Pan ataupun Glass Bridge. Stay tune. Okay guys, kita jalan-jalan sekarang. Hujan, kabus. Kita jalan-jalan. Let's go. Kita jalan daripada sana hari, daripada depan tu. Kita pusing main sini. Main dia punya Sapor Square. Sini semua dia punya square. Cuaca tak mengizinkan, hujan lebat, kabus. Kalau lagi 1 jam atau 2 jam, hujan dah habis, kabus dah hilang, kita akan pergi ke Alpine Coaster. Jalan-jalan di tengah kota. Kalau yang ni dia tulis apa tau? Ini maksud dia Pongkong Poong Sapa Kem Kuwok Sandak Syari Mo Antak Lo Baru 2 hari kita di Sapa. Kita dah pandai cakap Vietnam guys. Yang mana tak faham tadi tu, maksud dia kata jangan pegang kuda ni. Sebab kuda ni dah terpacak guys, nampak? Kalau kita pegang juga dia mungkin turun. Kalau dia turun, agak bahaya. Kalau dia turun. So kita jalan-jalan di kawasan lake ni seorang-seorang. Okay. Ni kita bawa steering dulu. Yang mana ada girlfriend, hantar ini je, hantar ni tulis faham-faham lah. Takkan sikit-sikit pun nak merajuk. Tulis macam tu guys. Hujan pun dah mula berhenti. Gunung pun dah mula nampak dah. Kita mungkin akan ke Alpine Coaster. Lagi 20 minit macam tu, kita akan ambil Grab ke Alpine Coaster. Kita akan naik Alpine Coaster. Kita akan naik Grab dari sini lebih kurang 15 minit. InsyaAllah kabus akan hilang dan akan dapat view yang marvelous. Stay tune guys. Let's go.
Okay guys, kita dalam Grab sekarang. Kita akan pergi ke Alpine Coaster, mengambil masa dalam 20 minit sebab traffic jam. Let's go. Thank you. Thank you, friend. Okay. Kabus terbaik gila guys. Saya tak beli tiket lagi. Kita masih tengok-tengok dulu. Adakah kita akan teruskan ataupun kita ubah plan. Hujan tak berhenti guys, tapi dia kata kabus terbaik ni boleh naik juga, tapi laju lincin. So kita fikir dulu. Bab-bab lincin-lincin ni semua kita kena jaga-jaga. Okay guys. First, Ken. 1, 2, 3. You Okay. give it ticket here for first time. When you fill it the first, First round first. yeah. And then I show this ticket. Okay. Thank you. Welcome. Kita dah dapat tiket kita guys. Satu ride 250 dong. Kalau dua ride 350 dong. Discount. So kabus tu hilang sikit guys. Let's go. Let's go to the Alpine Coaster. Come on. If I don't push, You have to push. I have to push. Push to go. Yeah, push to go. Okay, thank you. Okay guys, dia kata tolak ni untuk gerak. Oi, oi, oi. Lama guys. Oh, boleh break oh guys. Oi, boleh break guys. Dia boleh kawal guys, boleh kawal kat ni guys. Kawan. Alah, yang depan ni dia break pula. Laju sikit. Pelan aku tu. Macam mana? Laju sikit. Come on. Okay guys. Oh, oh, laju hey. Dia boleh break, dia boleh ambil phone dia main. Dia nak cakap phone ke apa? Tengok ni. Oh, dia menjerit pula dah. Oh, macam tu ke? Vietnam menjerit. Kita pun try lah. Let's go. Full throttle. Saya ada lagi satu ride. Let's go. Okay guys, kita ada ride yang kedua. Let's go. Laju guys, laju sini. Depan kita ada orang. We are ready. Oh, dia pun naik 2 orang tu Kita naik benda ni, kita boleh naik 2 orang. 3 orang tak boleh. Tak muat. Let's go, second ride. Come on. They go fast or medium? Huh? Fast or medium? Fast or medium? Fast lah. Fast. Ready, very fast lah. Push down. No need to brake. No need to brake. Yeah, Go, no need to full throttle. All the way. Okay. Ready guys? Wow. Laju guys. Guys. Uyo. Guys, laju guys. Wow. Jangan jerit Vietnam guys. Woi, laju guys. Oh. Woi, dia bunyi guys. Dia bunyi guys.